jalan keluar seorang Muslim, kita ada Allah. Yang menggerakkan alam ini ialah Allah. Tuan-tuan, bilangan planet yang macam bumi ni lebih banyak daripada bilangan pasir di 7 lautan. Ni yang wujud, bukan yang akan diciptakan. Bilangan planet yang macam bumi hari ni, malam ni, lebih banyak daripada bilangan pasir di 7 lautan. Ada di atas sana, angkasa sana. Itu ilmu moden pun boleh buktikan siapa yang pegang dan apungkan ke semua planet itu. Jawapannya Allah. Sampai Allah sebut dalam Quran, wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang luruh di atas bumi kecuali aku tahu di mana daun itu luruh. Subhanallah. Siapa aku? Allah Jalla Jalaluh. Jalla Jalaluh. Daun luruh pun Allah tahu. Mustahil Allah tidak mendengar bila kita tadah tangan, Ya Rab, wahai Tuhan. Ya Rab, wahai Allah. Saya susah, wahai Allah. Allah Maha mendengar. Yang ni yang kita duk ulang tiap-tiap kali bangkit daripada rakaat. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar sesiapa sahaja yang memujinya. Tak perasan ke? Tak perasan. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar tiap-tiap orang yang memujinya. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta, aku akan perkenankan permintaan kamu. Apa masalah kita? Kita minta tapi kita tak yakin bahawa Allah nak bagi kepada kita. Kita tak yakin. Kita minta tapi kita tak tunai apa yang Allah minta kat kita tiap-tiap hari. Benda apa yang Allah minta tiap-tiap hari? Semayang je. Puasa tiap-tiap hari ke puasa? Setahun sekali. Haji tiap-tiap hari ke? Seumur hidup sekali kalau ada duit. Zakat tiap-tiap hari ke? Setahun sekali kalau ada duit lebih. Benda apa yang tiap-tiap hari? Solat.